tiket 2,000, tiket 3,000 tak payah beratur, aku okey. Lepas tu dah tahu memang tempat tu macam okey kan, macam tak berpeluh. Okey lagi lah weh, aircon boleh duduk relax. Okey. Mana jodoh abang buat tetamu cerita seram. Adam umur berapa? Adam umur 36. Yelah weh, nak selesa bayar mahal kan. Kalau tak selesa, baik aku duduk kat rumah je. Betul tak? Kalau kita bayar 2-3 ribu, lepas tu kena beratur juga dengan air lain lah. Kalau ada fast lane pun sama, beratur juga. Tak nak. Saya nak masuk dengan tenang. Saya nak masuk tu kan, macam masuk je. Macam masuk, duduk, lepas tu kalau macam ni kan puas. Tengok je kat TV, nak tengok siapa. Bukan sekat BTS, artis tu semua kau boleh tengok. Nancy Ajram pun boleh tengok dekat sini ni. Semua kau nak tengok apa? Semua ada. Tinggal duduk aja kat sini. Mana clear kat rumah, tempat duduk pun susah nak dapat. Itu yang tak nak. Kita nak tengok dengan tenang. Walaupun semua lagu dia kita tahu pun, tapi kalau dah kena berdiri, korang tak kelenguh kaki bayar beratus-ratus pun. Lepas tu lagi satu ni yang aib. Waktu tu aku macam betul-betul nak pergi konsert Blackpink. Lepas tu kan, aku tengok dekat TikTok, orang tu dapat duduk jauh tau. Dia betul-betul jauh betul tiket dia. Lepas tu start daripada itu aku macam, ya Allah dah, kalau jauh macam ni kau nak tengok Blackpink tu, kalau kau tengok dekat skrin, contohlah macam kau duduk dekat stadium tu, lepas tu kau tengok dekat skrin besar. Baik kau duduk kat rumah, kau tengok kat TV yang besar-besar tu, faham tak? Kalau setakat kalau kau duduk kat situ, lepas tu kau tengok kat skrin, aku nak tengok dia dekat depan muka. Faham tak? Aku nak tengok dekat tak naklah tengok kat skrin. Buat apa tengok kat skrin? Sama je. Dah lah duduk jauh, lepas tu tengok kat skrin. Aku nak tengok ni macam ni. Aku nak tengok contoh muka Lisa tu kat sini, muka aku kat sini ke, ataupun jauh sikit lah, boleh lah macam ni. Barulah namanya jumpa. Itu tak kisahlah bayar mahal macam mana pun. Dan tapi kalau kau duduk jauh macam tu, lepas tu kau kena zoom dengan handphone. Kak Niza, terima kasih. Baik kau tengok kat rumah je. Kau buka je kat TV ni, kau tengok. Senang semua. Macam bayar 3-4 ribu tu berbaloi dapat jumpa. Okey lah. Tapi yang macam duduk jauh ni, yang duduk jauh kat belakang, lepas tu kau beratur lama-lama, lepas tu kau tengok dia dekat jauh, lepas tu kau zoom guna handphone, memang buang masa. Maaf cakap, memang buang masa. Memang orang cakap lain lah vibes dia tengok kat dekat apa ni, dekat konsert ni lain vibe dia. Itu kepala kau nak menyedapkan hati. Itu memang kau nak menyedapkan hati je, dek. Aku cakap awal vibe dia lain lah bila tengok konsert ni, walaupun duduk jauh ni. Nak sedapkan hati untuk aku membazir duit. Dia kalau dekat, okey. Aku macam nak lagi sekali kan, nak try lah. Macam aku tak nak, aku dah plan dah cerita dia bila Blackpink datang Malaysia ke macam mana kan. Aku akan nak cari tahu dia orang duduk hotel mana. Lepas tu nanti aku duduk hotel tu. Lepas tu nanti kan macam dia orang kan nak pergi breakfast ke macam mana kan. Nanti pagi-pagi aku turun lah dekat tempat breakfast kat hotel tu. Lepas tu mana tahu terjumpa Lisa ke, Jennie ke, Rosie ke, Jisoo ke. Boleh lah salah seorang pun terjumpa macam, excuse me, je tu. Aku konon macam aku artis lah macam. Konon lah turun-turun, lepas tu excuse me, konon macam tak minat lah. Lepas tu barulah dia orang macam dia orang selesa. Sebab artis-artis atau K-pop idol lah tu, mana-mana selebriti ni, bila dia nampak je macam ada fan, nanti dia tak selesa tau. Dia nak makan pun dia tak selesa. Jadi setengah orang kan macam bila nampak, contoh nampak Lisa kena bawa dia macam tu. Jadi macam dia orang tak selesa, dia orang nak freedom. Lepas tu nanti aku buat macam tak kenal lah, macam sorry macam tu. Lepas tu nanti aku pun duduk sebelah meja dia. Lepas tu sebelah tu Lisa. Lepas tu macam aku boleh lah makan. Konon makan sebelah Lisa. Dia kena faham. Waktu lah kita boleh macam tu macam. Ya Allah. Padahal dalam hati tu macam, Lisa makan, aku makan sebelah Lisa weh, aku makan sebelah Blackpink macam tu. Tapi kita macam biasa-biasa je. Buat biasa-biasa je. Okay? Korang kalau korang jumpa artis, korang buat biasa-biasa je dulu.
Barulah macam buat relax je. Barulah dia orang macam tak lari daripada korang. Bila korang macam terjal macam tu kan, nanti dia akan lari. Tu yang bodyguard dia datang apa benda semua tu duduk sebelah tu. Tu yang tak best tu. Bila korang buat relax-relax, buat apa sebab macam tak kenal, tapi sebenarnya korang meronta-ronta, korang kenal, dia macam okey je nanti. Faham? Siapa pula kat luar ni? So lepas tu makan-makan, lepas tu buat-buatlah sudu jatuh ke, buat-buatlah macam tisu jatuh ke, lepas tu tengoklah. Ya lah. Sorry, macam tu. Lepas tu konon-konon buat TikTok ke macam cerita kan, konon-konon buat TikTok. Macam tu. Tapi lepas tu menghalakan sikit kamera ke arah dia. Macam tu. So nampaklah kat situ. Lepas tu nanti orang cakap, belakang tu bukan Lisa dengan Rose ke tengah breakfast. Awak makan sebelah Rose. Lepas tu kau balas je lah, sorry tak kenal. Benar macam tu. Orang macam, dia tak nampak aku dekat dia macam tu. Janganlah macam kurang aku terpelit aku. Kurang. Nanti Lisa pun lari. Sebab dia orang ni kat mana-mana, dia orang semua ada bodyguard. Artis-artis macam tu, dia semua ada bodyguard. Jadi bodyguard ni, mata dia memang dah nampak dah. Nampak je macam ada fans-fans macam menggelitak-menggelitak tu. Dia memang dah tarik awal lah dia punya artis. Faham? Jadi buat biasa je. Ngapa ni? Ini tips nanti bila korang nak jumpa Blackpink. Okay? Tiba dia ni. Diorang makan pun private room, memang taklah makan dekat public. Jisoo diorang buat vlog hari tu diorang buat vlog diorang pergi kat hotel tu, diorang main gym lagi kat hotel tu. Siap jumpa orang lagi kat gym. Dia pergi gym tau, diorang pergi facilities hotel. Hotel pula tak adalah hotel-hotel biasa diorang duduk ni. Of course lah 5 star. Ada vlog Jisoo, dia pergi turun pergi gym tau. Gym dia dengan Rosie, saya jumpa lagi fan siap lari lagi kat sebelah treadmill tu siapa kata tu kan lah plan B. Kalau jumpa orang kat tepi-tepi jalan tu semua tu, dekat Itali, kat Paris semua tu Kaira kena tengok vlog. Kaira kena tengok vlog, kena tengok 365 with Blackpink House, kena tengok semua tu, baru kita dapat dia punya rentak tu. Kalau Kaira pun main Mobile Legend pun beban. Kaira main Mobile Legend pun beban. Kena diam je. Tiba masuk Mobile Legend. Mobile Legend pun beban kan. Aja. Gurau tak boleh. Gurau tak boleh. Kaira boleh kan bergurau kan. Terasa aku pula 4ml. Kau memang Waida. Kau sampai sekarang beban. Kau memang sampai bila beban Waida. Waida kena praktis lagi. Okay? Baik masa dia jumpa jodoh baik kembali. Tapi ni sebaiklah korang ni yang semua ada Apkori. Apkori tu boleh bantu korang main Mobile Legend tu. Aku sangat salut dengan Apkori. Apkori bagus tu. Mana Adam? Adam dekat pavilion dia keluar dengan mak dia. Sekejap. Maksimum pun 2 kali lagi je main. Lepas tu Ikmal dah tutup. Tak boleh tengok, pening. Ikmal tak boleh main handphone lama, pening. Kamal ada orang nak buat streak dengan Kamal. Siapa? Contohlah 1 game 20 minit, 3 game dah sejam weh. 246 dah 60 minit dah sejam. Kau bayangkan sejam kau menghadap je telefon tu. Woi, pening. Untuk streamer ni yang buat live ni kan, aku macam tak habis spring. Aku macam, wih, betapa power ni dia orang boleh main game lama-lama tau. Aku 3 game dah tutup. Abang Kamal makan apa? Oh, dia dah makan ubat Lepas aku jawab tak ada. Lepas aku jawab kan komen dia dah tak ada dah. Aku tanya, makan ubat. Waida makan ubat apa Waida kena banyak minum air masak. Waida janganlah banyak minum air manis. Waida kena banyak minum air masak kalau makan ubat. Aku pun sama, aku minum air masak. Korang legging ke? Okay.
Aku tak tunjuk kat korang kan. Aku ada beli bangle batu jade. Ni jadeite. Kawan, kita tengok ada DMCC ke mana. Nanti kemar tengok Mana Adam? Adam dekat pavilion dia keluar. Gelang yang atas kelas ni apa? Ini Phantom Quartz. Ini bukan citrine apa benda, tak lupa dah nama dia. Ini Phantom Quartz. KL pergi KL East Mall. Dekat bawah tu aunty tu buka kedai kristal. Dia sebenarnya ada kedai, tapi dia kata tak ada orang datang kedai, jadi dia orang buka booth tau. Ni Ikmal, ini first time Ikmal dapat bangle jet ni. Ikmal dah pergi 20 kedai kristal termasuk dekat Kuantan dan Johor Bahru. Ikmal tak jumpa bangle sesuai untuk tangan Ikmal, tak muat masuk. Yang ni saiz 63.5. Ini harga dia 900 lebih, nak dekat 1000 lah. Ada 1000 lebih tapi dapat offer. Yang ni. Ini 900 lebih Ikmal dapat daripada 1000. Untuk okey, yang ni Ikmal beli kat OU. Yang ni. Okey. Ini koleksi Ikmal tau. Koleksi. Okey, yang ni carnelian. Ini Phantom Quartz. Kristal tau. Bukan batu manik Itu ni kristal. Kristal ni bukannya macam Swarovski ke apa ke, bukan macam tu je. Ni pun kristal juga. Ni nama je Phantom Quartz. Ini dalam 799. Ini 499. Ni beli kat OU. Yang ni Tiger Eye. Ni pun beli kat OU juga. Ni pun beli kat OU juga. Tiger Eye. Ni murah sikit daripada yang tu. Berapa dah lupa dah. Okey, dia ada grade tau. Dia ada yang harga RM80, ada yang RM100, dia ada grade. Tapi kalau macam 799, 499, 500, 800, 1000, dia ada grade dia. Grade tu maksudnya betapa bagusnya batu tu, macam ni, lebih kurang macam tu lah. Okey, ni Tiger Eye. Okey, yang ni Amethyst. Amethyst ni bagus untuk orang di insomnia, siapa yang susah nak tidur malam. Ni Amethyst. Yang ni Ikmal beli dalam 300 lebih. Waktu tu dia orang ada, akak tu daripada Johor Bahru datang Kuantan, dia buat dekat East Coast Mall tu. Dekat sini. Ni Amethyst. Ini pun Tiger Eye. Ni murah sikit. Ni grade rendah. Ni Tiger Eye yang grade rendah. Ini Tiger Eye grade tinggi. Ini dalam 300 lebih. Yang ni dalam RM80 pun dapat dah ni. Nampak? Ini dia. Tiger Eye ni bagus untuk confident. Macam tu lebih kurang. Yang ni agate. Agate apa yang ternampak tak dalam dia. Dalam dia ada lumut. Ikmal suka benda-benda macam ni. Ikmal suka nampak dia dalam tu, dia nampak unik. Ikmal tak suka dah yang bulat-bulat macam ni. Dah tak suka dah. Ikmal tak suka macam ni. Ikmal suka collect yang batu macam ni. Ada bentuk-bentuk batu. Dia macam bentuk bujur-bujur. Macam ada macam apa, macam lekuk-lekuk. Ikmal suka macam tu. Yang ni dalam dia ada lumut. Nampak? Siapa pula ni? Sekejap. Dalam dia ada lumut. Yang ni 800.5. Ini 800.5. Ni bagus untuk ada apa ni, darah tinggi, kecing manis. Ada batu ni dia ada khasiat lah, sejuk je kat tangan. Yang ni Pak, dalam dia ada lumut. Kalau korang buka lampu, lumut ori je. Kalau korang buka lampu, sekejap, macam mana aku tunjuk kat korang? Nampak tak? Nampak tu dalam tu? Pak. Nampak? Dalam tu dia ada batu. Dia daripada batu tau. Dia daripada batu. Lepas tu orang tu pecahkan. Lepas tu dia macam kik sampai jadi macam ni. Macam tu. Lepas tu ni batu jade. Ini dalam 200 lebih. Beli kat Johor Bahru. Sejuk betul. Okay. Yang ni lapis lazuli dengan citrine. Lapis lazuli. Sekejap, aku beli kat mana ni? Wand utama 500 lebih, 550. Mata cleansing ke batu-batu tu. Setiap kali pergi Ikmal bawa cleansing batu. Dah beli, sebelum nak pakai cleansing lagi. Lepas tu nanti kalau nak pergi beli yang lain, bawa sekali pergi cleansing lagi. Dapat ni. Ni lapis lazuli.